Cerita kali ni, kami warga SK Pulau Indah akan ke Cameron Highland untuk program team building. Ketibaan kami di Cameron Highland disambut oleh gerimis. Pergi ke Kuala mencari pari. Pari dimasak bersama dengan air cincang. Patutlah sejuknya tegak berdiri. Rupa-rupanya kita kat mana, Bi? Berincang. Berincang. Tu dia. Aktiviti pertama kami pagi ini ialah ke ladang Boh Sungai Palas. Perjalanan daripada bawah ke atas ni sungguh menguji keimanan. GBS. Dari pulau berakit ke tepi. Berakit ke tepi sampai ke subuh. Pagi-pagi kita nak mengopi. Mengopi di mana? Kita sekarang di ladang teh. Dalam banyak-banyak menu dekat sini, saya pun tak faham lah apa pilihan Afif ni. Order apa, Bi? Order apa? Telur. Kedai mamak ada. Bersih? Selesai bersarapan, kami mencuci mata dengan melihat keindahan alam yang penuh menghijau ini. Mau cuba bayar, Bi? Benda yang menarik dekat sini, kita boleh cuba pelbagai jenis boh yang tak ada jual dekat kedai. Zenak. Kacang. Oh, lihatlah di situ. Kelihatan seorang Afif sedang keluar. RM9. Selain healing, dekat sini pun kita boleh meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sampai ke bawah Allah sahaja disebutnya. Mengucap panjang. Destinasi berikutnya ialah Tokyo Town. Tempat ni memang baru dibuka. Pelbagai budaya Jepun ada diperagakan di sini. Dari segi makanan, dari segi pemakaian. Cuma saya tercari-cari di manakah letaknya kedai ramen yang Naruto selalu makan. Di sini juga turut menawarkan perkhidmatan bas mengelilingi Tokyo Town. 120, please take the meal. Dalam banyak-banyak menu, saya tertarik dengan menu ini, iaitu sotong bakar. Tokyo Cameron. Destinasi berikutnya ialah Kampung Taman Sedia. Dekat sini kami berehat dan juga solat sementara menunggu pergi ke YAZ Steamboat. Akhirnya masa untuk menjamu perut kita dah sampai. Ada apa tak? Benda steamboat. Kalau sebelum ni, Steamboat ni terkenal di Berincang Centrum. Tetapi kali ini kami pergi ke tempat yang lain berhampiran dengan pasar malamnya. Dan pemilihan kali ini memang tepat sebabnya makanannya fresh, banyak dan pelbagai variasi sos dan segala kudapan terdapat di sini. Mestilah best kan sebab kat luar kan hujan lebat. Akhirnya setelah seharian berjalan, kami pun check in di hotel. Ini mesin bakar roti tau. Tapi sebelum tu kita ada kejutan. Happy birthday Cikgu Rosnani. Selesai check out hotel, kami pun terus ke Kia Farm untuk aktiviti berikutnya. Lihatlah teman-teman, mereka membawa troli yang kosong. Bapak-bapak, lihatlah. Semua ada di sini. Kosong je, tak apa. Nanti kita penuhkan. Sebenarnya hotel kami tak jauh pun daripada Kia Farm, sangat dekat. Yang jauh itu kamu. Ya, Punyalah besar Kia Farm ni, dekat situ pun ada Shippy Farm. Cuma kena hati-hati, dekat situ ada ulat tiket. Kita bagi tengok ringgit ni, kita bagi tengok. Tak payah bayar mahal. Oh, sangat. Oh, banyak-banyak. Oh. Nampak? Nampak. Tambah RM1 lagi kita bawa hot tu. RM1 lagi kita bagi hot tu. Oh, ada RM1. Mana? Tengok sini. Uish. Boleh sentuh lah. Dekat. Ni unta Asia bang. Unta Asia. Bukan alpaka, unta Asia. Unta Asia. Kat sini ada.
Sebelum pulang, kami singgah di Barak Tea House. Begitulah flashback saya.